warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan saya iaitu kumpulan 3 yang terdiri daripada Syaza Ilmi, saya sendiri Nur Soleha, Nur Huda, Nurul Najwa dan juga Muhammad Faisal akan mempersembahkan tugasan 1 dan tugasan 2 pentaksiran berterusan bagi kursus BARB 3023 Pedagogi Kemahiran Berbahasa Arab. Baiklah, seterusnya kita melihat pula rancangan pengajaran harian bagi kemahiran membaca mata pelajaran bahasa Arab. Yang pertama ialah Al-Mada, iaitu Al-Lughah Al-Arabiyah, mata pelajaran bahasa Arab. Yang kedua At-Tarikh, dilaksanakan pada 3/11/2025 pada hari Isnin. Waktu yang dilaksanakan ialah 11.30 hingga 12 pagi. Al-Faslu tahun 4 cemerlang, I'dad At-Talamis seramai 35 orang murid. Al-Mawdu' tajuknya ialah Baiti Jannati, rumahku syurgaku. Al-Maharatu Al-Tarkis, kemahiran yang difokuskan dalam rancangan RPH ini ialah Qiraah, kemahiran membaca. Jadi al-maklumat as-sabaqah, pengetahuan sedia ada murid ialah murid pernah mendengar dan bertutur ayat-ayat pendek pada komunikasi harian dia. Jadi seterusnya kita pergi kepada Mi'yar al-Muhtawa, iaitu yang pertama 2.3 yang bermaksud membaca ayat mudah mengikut tema yang diberikan dengan sebutan yang betul. Seterusnya Mi'yar al-Ta'lim 2.3.2 keupayaan membaca ayat mudah dengan sebutan, tekanan dan intonasi yang betul. Okey, baiklah, bagi objektif pembelajaran ada 2 objektif pembelajaran yang kami tetapkan dalam RPH ini, iaitu yang pertama membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 6 perkataan dengan betul, dan yang kedua mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 daripada 6 benda yang terdapat di ruang tamu. Jadi untuk tarkis ala maharah, kemahiran difokuskan seperti tadi maharatul qiraah. At-Takim al-Madrasi Syamal pula ialah pentaksiran sekolah ialah murid perlu membaca perkataan dengan sebutan yang betul berdasarkan tajuk rumahku syurgaku. Untuk maharatul insaniyah pula, kemahiran insaniyah yang difokuskan ialah bekerjasama, menghormati rakan dan juga berusaha bersungguh-sungguh. Dan akhir sekali bagi al-mumarisah al-baydawujiyah al-haliyah, iaitu amalan pedagogi semasa pembelajaran aktif melalui aktiviti interaktif dengan menggabungkan penggunaan teknologi digital. Seterusnya bagi At-Takim An-Nabilah, nilai murni yang diterapkan dalam aktiviti pengajaran ini ialah rajin berusaha, bekerjasama, menghormati dan berinisiatif. Seterusnya, elemen merentas kurikulum yang diterapkan dalam aktiviti pengajaran untuk kemahiran membaca ini ialah bahasa Melayu, dan bahan bantu mengajar yang digunakan ialah slide interaktif dan juga kad situasi suasana di dalam rumah. Seterusnya kita pergi kepada al-khatawat, iaitu kami menggunakan langkah 2 untuk simulasi pengajaran dalam bilik darjah mengenai kemahiran membaca ini selama 15 minit, dan kandungan yang terdapat dalam langkah ini yang pertama teka gambar, dan juga yang kedua padanan ayat dan gambar. Seterusnya ialah al-istirajiyat wa tariqah at-tadris, iaitu strategi dan kaedah pengajaran yang digunakan dalam pengajaran kemahiran membaca ini. Yang pertama murakkis ala muallim, iaitu berpusatkan kepada guru. Seterusnya ialah at-tarkis ala al-mawadi, iaitu memberi tumpuan kepada bahan pembelajaran seperti BBM, slide interaktif dan juga kad situasi dalam rumah. Dan akhir sekali ialah mabni ala al-lu'batu, iaitu aktiviti berasaskan permainan. Itu sahaja. Seterusnya kita akan melihat simulasi mengenai aktiviti pengajaran kemahiran membaca dalam pengajaran bahasa Arab. Dipersilakan. Ya kelas. Al-Mumtaz, nahnu mumtaz, 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 mumtaz. Hal antum musta'idun? Nahnu musta'idun. حاول أن تحمل الآن ماذا سنفعل؟ من يعرف؟ لا. لا بأس. الآن
jannati. baiti jannati. Man ya'rif ma baiti jannati? Baiti rumah. Jannati Syurga. Ahsanti ya Soleha. Hayya nada. Okey. Ma hadha? TV. TV. Ma hadha? Bola. Ma hadha? Meja. Ma hadha? Almari. Ma hadha? Telefon. Akhirat ma hadha? Sofa. Hadha? Hadha. Television. Televisiun. Hadha? Hadha. Television. Televisiun. Huda, ma hadha? Okey, Syazah. Ma hadha? Hadha. Televisian. Televisiun. Okey. Hadha television. Hadha televisiun. Hadha television. Hadha televisiun. Ma hadha? هذه ساعة. هذه ساعة. هذه ساعة. هذه ساعة. هذه ساعة. هذه ساعة. من يعرف ما معنى ساعة؟ جاء. أحسنتم. هذه ساعة. فيصل، ما هذا؟ هذه ساعة سنة. أحسن. ما هذا؟ هذا ميزان. هذا ميزان. هذا ميزان. هذا ميزان. أوكي. هذا ميزان. هذا ميزان. udah. ما هذا؟ Ada mihzan. ما معنى ميزان؟ Almari. أحسنتي يا فدا. ما هذا؟ هذه كنبة. هذه كنبة. هذه كنبة. هذه كنبة. مرة أخرى، ما هذا؟ هذه كنبة. يا طلاب، هذا ممتاز. ممتاز 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 ممتاز. ما هذا؟ تليفون. هذا هاتف. هذا هاتف. هذا هاتف. هذا هاتف. صالحة، اسكت. هذا هاتف. شذا. هذا هاتف. اوكي، فيصل. هذا هاتف. وأخيرا ده. Hada hatifu. اوكي. استاذة، هذا هاتف. هذا هاتف. أحسنتي. Masuk. قبل قليل تعرفنا على أدوات التي في البيت. والآن أريد منكم أن توافقوا الجمل بالصور. هذا الصورة. Rumah. قبل أن نبدأ سأوزع هذا الجمل عليكم. قبل أن نبدأ ما هذا الصورة؟ Baik. ممتاز. الآن أستاذة سأوزع الجمل عليكم.
Mansur. Hatifun. Hatifun. Jadi. Hatifun. Hatifun. Jadi. Jadi. الآن صديقة الصف على جملة في رقم مناسب untuk الصغار. Hatifun. Hatifun dan hatifun. Hatifun jadidun. أين رقم؟ Arba'ah. صحيح؟ Hatifun. Sahih. صحيح. Sahih. Sahih. Sah. صح. hatifun. أين hatifun في هذا السورة؟ Tu. ممتاز. الجمل الثاني Malabis. Iman. أحسن. أين رقم؟ صالحة. والأخير Tun. Habis. ملابس. Habis. Baju. واحد. Dah. Dah. واحد. Televizyon. تلفزيون. Tis. تسعة. ستة. Sita. ستة. Sita. صحيح؟ هل الإجابة صحيح؟ Sahih. الصف صحيح. أحسنتم. أحسنتم ولا؟ من يريد الثاني؟ Ada saja. فيصل تفضل. اقرأ. Iqra. اقرأ هذا الجمل والأخير بترجمة. Kalimatun kabiratun. Kalimatun kabiratun. ما معنى كلمة كبيرة؟ Kalimatun Sofa. sofa. Besar. جيد. في هذا هذا رقم. أين رقم؟ Ada raqam. Sa- Salis. ثاني. ثاني. Nah, sof ada sof. طيب طيب. صحيح. Ada mudah. Okey, ayuhan tulab. Ana mudas. Ayuhan tulab. Ana mudas. Nanu mudas. Mudas, mudas, mudas. Okey, man yuridu Ana. Insyaallah. Tafadhal. Okey. Dalika. Dalika. Televizyon. Televizyon. Dalika. Dalika. Televizyon. Televizyon. Dalika. Dalika. Televizyon. Televizyon. Aina televizyon. Aina televizyon. Wahid. Dalika. Dalika. Televizyon. Televizyon. Rahmai. واحد. Rahmai. الجملة الثاني. Hadihi. Hadihi. Qawilah. Qawilah. Hadihi. Hadihi. Qawilah. Qawilah. أين طاولة؟ Ah, رابع. La. Hada Rabi'. هذه جديد. طاولة. ما معنى طاولة؟ نجوى. Meja. الإجابة صحيحة. أين طاولة؟ إن شاء الله. Rukn.
kasih.